8 masalah yang muktamad. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin rabbil alamin. Muka surat 15 tuan ya. Jadi fiqhnya begitu. Fiqh itu diberi masalah. Jadi solusi pada masalah itu apa? Masalah pertama, situasinya begini, hukum begini, bagaimana nak mengatasinya, bagaimana kita nak mensolusikan. Jadi begitu fiqh. Dalam fiqh ni kita kena faham. Di samping kita faham, kita kena hafal. Ya, situasi, masalah-masalah kan, yang berhubung dengannya, barulah kita dapat mengingati dan mempraktikkan dalam peramalan hidup kita. Itulah fiqhnya. Masalah khilaf antara ulama mutaakhirin dalam menetapkan hukum terhadap orang muwafiq adalah seperti berikut. Jadi ulama mutaakhir ini, ulama mutaakhir itu di antara Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Khilaf ini antara ulama Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syekh Ramli. Jadi Ibnu Hajar itu ada 3 orang Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami dengan 3. Jadi yang maksud Ibnu Hajar sini Ibnu Hajar Al-Haytami. Pertamanya, situasi yang pertama, masalah yang pertama, yang khilaf adalah seorang muwafiq, seorang makmum muwafiq. Jadi muwafiq ni apa tuan-tuan? Makmum yang menepati 3 ciri, 3 syarat. Ketika dia masuk, dia qiyam, imam sedang qiyam, yang pertama. Kan? Kalau dia masuk imam sujud, bukan muwafiq, itu masbuk. Dia masuk imam iktidal, bukan muwafiq, dia masbuk. Dia masuk imam rukuk, bukan muwafiq, dia masbuk. Untuk setiap rakaat, kan? Jadi kita hukum muwafiq masbuk untuk setiap rakaat. Bukan bermakna bila mana kita itu di rakaat pertama kita muwafiq, automatik 2, 3, 4 muwafiq, tidak, kan? Jadi muwafiq masbuk itu didasari dengan hukum, didasari dengan definisinya. Yang pertama, ketika dia masuk dekat pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, dia qiyam, imam pun qiyam. Yang pertama. Yang kedua, ketika qiyam dia dengan imam itu membolehkan, ataupun dengan kata lain, masa yang meluluskan dia membaca surah Al-Fatihah daripada awal hingga habis. Masa, kan? Masa kita ambil dalam 30 ke 35 saat, kan? Jadi ketika sama-sama qiyam dengan imam tu, masa makmum tadi dengan imam itu adalah masa yang meluluskan atau membolehkan makmum tadi membaca surah Al-Fatihah daripada awal Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin hingga selesai. Yang kedua, yang ketiga apa? Al-Fatihah makmum tadi ialah Al-Fatihah yang mengikut huruf orang ramai, laju lambatnya, bukan mengikut dia sendiri ataupun imam. Tetapi Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah, lajunya tu, lambatnya itu mengikut qadar pertengahan huruf orang ramai. Orang Malaysia rata-ratanya bila baca Al-Fatihah daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, rata kita ambil kira daripada 30, antara 30 hingga 35 saat. Orang Malaysia kurang daripada 30 saat itu laju, lebih daripada 30 saat itu terlampau perlahan, kan? Jadi 30 ke 35 saat itu ialah masa yang meluluskan untuk seseorang tadi itu membaca Al-Fatihah. Masa itulah yang diambil hukum, yang dihukumkan dia sebagai makmum yang muwafiq untuk setiap rakaat. Jadi bilakah kita dapat mengetahui kita itu muwafiq atau masbuk? Apabila kita masuk, selang berapa lama imam rukuk. Bila imam rukuk tu, jadi masa kita dengan imam tu adakah masa yang membolehkan kita membaca Al-Fatihah daripada awal sampai habis mengikut qadar pertengahan orang ramai, atau kita panggil, kita hukum seperti 30 ke 35 saat? Kalau ya, boleh, maka ketika itu kita ialah makmum yang muwafiq. 3 ni tuan-tuan.
Setiap rakaat. Bila imam rokok saja, kita makmum dah tahu sama ada kita muafiq ataupun masbuk. Kan? Jadi bila kita masuk, tak sampai 10 saat, imam dah rokok, fahamlah bahawa kita dah masbuk. Sebab masa yang tidak meluluskan untuk kita membaca surah Al-Fatihah mengikut bacaan pertengahan orang ramai. Tidak terlalu laju dan tidak terlalu cepat. Bukan bergantung pada bacaan imam atau bukan juga bergantung pada bacaan makmum tadi, tetapi bacaan huruf orang ramai. Kan kalau bacaan dia sendiri, boleh jadi dia baca laju, boleh jadi dia baca wasal-wasal, boleh jadi sampai 10 saat saja dah habis Al-Fatihah. Bukan. Dan juga bukan juga bergantung pada bacaan imam. Mungkin imam baca laju, imam baca sambung, tak sampai 10 saat habis. Bukan. Tetapi bacaan pertengahan huruf orang ramai antara 30 ke 30 saat. Itulah masa yang dihukumkan untuk makmum muafiq. Boleh. Jadi muafiq apa hukum dia tuan-tuan? Kalau dia tak sempat baca Fatihah lagi ketika itu, ketika imam rokok, makmum muafiq tadi itu diuzurkan, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang daripada imam. Kan? Dimaafkan, diuzurkan ketinggalan 3 rukun panjang daripada imam ketika imam rokok. 1 rukun panjang, i'tidal tak kira, i'tidal rukun pendek. Sujud pertama, duduk antara sujud tak kira, duduk antara sujud rukun pendek. Sujud yang kedua itu 3 rukun panjang ini. Jadi ketika 3 rukun panjang ini, masa imam nak berpindah ke qiyam baru, makmum muafiq tadi mestilah menghabiskan ataupun rukuk, kan, menghabiskan dia punya Al-Fatihah dia selesai, tuan-tuan. Jadi mana-mana makmum yang tidak menepati 3 ciri, 3 syarat tadi, kan, dia dihukumkan, dia dipanggil sebagai makmum yang masbuk. Boleh? Clear kan? Okey, alhamdulillah. Ini ulang kaji balik kan. Jadi masalah khilaf ni antara Ibnu Hajar dengan Syekh Romli, berbeza pendapat. Pertama, masalah khilaf seseorang muafiq. Tuan-tuan, terus pengarang mention muafiq. Kan? Seorang muafiq sembahyang jemaah bersama imamnya muafiq. Tengah-tengah sembahyang jemaah, tiba-tiba ia muafiq tertidur di tasyahud awal. Tertidur itu dengan tetap papan punggungnya di tempat duduk. Jadi tidur, rupa tidur yang tak membatalkan dalam sembahyang ialah tidur dengan tetap papan punggung. Kan? Boleh tak Ustaz? Ketika dia tasyahud awal itu, kan mesti punggung kita tak tetap. Boleh jadi dia tasyahud awal tu dia duduk bersila. Boleh kan? Boleh. Kan? Dia duduk bersila, dia uzur, duduk bersila. Dia duduk bersila itu tetap apa punggung. Macam mana nak tahu tetap apa punggung? Nak kentut tak boleh. Kan? Kita duduk kan, sama ada kita bersandar ataupun tak bersandar. Kalau nak kentut tak boleh, itulah tidur yang tetap apa punggung. Kalau kita ke depan sikit, kentut boleh, itu tidur tetap apa punggung kan. Boleh. Jadi makmum tadi ni, rakaat pertama dia muafiq, sampai tasyahud awal, rakaat kedua, tengah at-tahiyah tu, tertidur. Kan, tertidur. Tidur dia batal ke tak Ustaz? Sepatutnya batal, tetapi tak batal sebab apa? Sebab tidur di tasyahud, duduk ketika itu, dia duduk tetap papan punggung. Mungkin dia duduk bersila, satu misalnya kan. Dia tak duduk biasa, tak, kaki dia patah, terselium misalnya. Duduk bersila, tertidur. Kan? Okey. Tidur tu tak membatalkan wuduk. Kenapa? Kerana tidurnya itu tetap papan punggung. Okey. Habis. Kan? Dia terus tidur sehingga semasa imamnya turun rukuk untuk berada di akhir qiyam, baru ia terjaga dari tidurnya. Dia tidur, imam bangkit, Allahu Akbar, dia qiyam baru dah, rakaat ketiga. Imam pun lepas habis Al-Fatihah, imam rukuk ataupun di hujung-hujung rakaat, kan? Baru dia terjaga. Imam dah rukuk ataupun belum rukuk, nak hujung-hujung nak rukuk, baru dia terjaga. Kan? Di akhir qiyam dah, di hujung-hujung dah. Baru makmum tadi terjaga daripada tidur.
Kan? Jadi macam mana? Pertama, kedua, dia muafiq. Kan? Nak masuk kat ketiga ni, belum sempat dia bangkit, dia tertidur di tasyahud awal. Ketika itu imam dah nak rukuk, dia tadi itu yang tertidur nak bangkit ni, dia muafiq ke masbuk. Jadi berkenaan dengan masalah ini khilaf. Hukumnya masalah pertama ni khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Kan, khilaf. Pendapat Syekh Ramli bahawa makmum itu makmum yang tertidur di tasyahud awal tadi tu. Kan? Dia terjaga tu bila imam dah di akhir-akhir qiyam, masuk dalam bab orang muafiq juga. Dan hukumnya muafiq, dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Jadi Syekh Ibn Hajar kata dia muafiq. Bila muafiq, kena bangkit cepat-cepat, baca Al-Fatihah cepat-cepat, jangan risau, diuzurkan, dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Kan? Dia muafiq yang diuzurkan sahaja, yang dibenarkan ketinggalan 3 rukun panjang daripada imam. Kalau muafiq biasa yang tak diuzurkan, 2 rukun fi'dah tinggal batal sembahyang. Saya tak nak rukuk dengan imam. Kan? Imam rukuk tak rukuk lagi. Imam iktidal tak iktidal lagi. Imam nak turun daripada sujud, dia tak rukuk lagi, boleh batal sembahyang ni. Itu makmum yang tak dimaafkan, tak diuzurkan. Tapi kalau makmum muafiq yang masalah ni, yang diuzurkan ketinggalan 3 rukun panjang, tak apa, boleh. Jadi Syekh Ibn Hajar kata masalah, jadi Syekh Ramli kata masalah ini ialah makmum tadi, makmum yang muafiq. Bila muafiq, imam tak tahu Al-Fatihah dia, dia kena habiskan Fatihah dia, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Petua ni macam mana tuan-tuan? Ibu ayah, petua dia, bila kita bangkit tu, kita baca Fatihah cepat-cepat, wasal-wasal, kan? Rukuk sebelum imam berubah daripada hukum keempat, 3 ke 4, okey, habis. Tetapi Syekh Ibn Hajar berpendapat, kan? Tetapi Syekh Ibn Hajar berpendapat makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Kan, Ibn Hajar kata makmum tadi yang tertidur di tasyahud awal, terjaga ketika imam di akhir qiyam, dia dihukumkan makmum yang masbuk. Okey. Kenapa? Kerana makmum yang tersebut tadi tu, yang tertidur tu, tidak sempat lagi, kan, untuk dia baca Fatihah. Gitu. Jadi bila gitu, hukumnya tidak boleh ketinggalan 3 rukun daripada imam. Bila masbuk, dia bukan muafiq. Bahkan ia makmum yang tertidur tadi tu, terjaga ketika imam di akhir qiyam kena membaca surah Fatihah sekadar yang dapat, bangkit baca dapat, dan wajib dia terus mengikuti imamnya rukuk, bangkit, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, lepas tu cepat-cepat rukuk. Jika ia rukuk sempat mempunyai tumaninah sebelum imamnya masbuk tadi tu, rakaat itu habis, kan? Jadi pendapat Syekh Ibn Hajar ni agak ketatlah sikit, kan? Ataupun longgar, kan? Maknanya dia kata muafiq, masbuk. Bila masbuk, kena bangkit cepat-cepat, baca sekadar dapat Fatihah, lepas tu kena rukuk cepat-cepat untuk dapat tumaninah dan qiyam. Tak dapat rukuk, tak dapat rakaat, nanti kena ganti balik. Terpulang tuan-tuan nak amal yang mana, kan? Dan kita nak ambil yang pendapat Syekh Ramli kata muafiq, atau boleh kita nak ambil pendapat Syekh Ibn Hajar ketika masbuk. Dan seterusnya ini, kalau saya, seperti biasa saya akan ambil pendapat Syekh Ramli. Kan kita tahu bahawa seorang yang lambat rukuk,
Kita tahu imam ni, Ahmad ni jadi imam satu contoh kan. Dia kalau rokok dia akan lambat sikit. Kan? Orang lain, kalau imam ni rokok sekejap, dia rokok lambat sikit. Jadi kita rasa macam boleh cepat. Kan? Lepas baca Fatihah kita rokok, boleh cepat. Boleh dapat dalam Tumainah tu, maka bolehlah kita nak ikut pendapat Syekh Ibn Hajar tadi kan. Boleh tuan-tuan Okey. Jika ia rokok sampai mempunyai tumainah sebelum imam bangkit daripada rokok, maka dia dapat rakaat itu. Jadi selesai masalah pertama. Kan, masalah khilaf pertama dia makmum muafiq tertidur dalam tasyahud awal. Tertidur yang tak membatalkan sembahyang, tetap apa punggung. Jadi ketika imam di akhir qiyam, kan, tak rokok lagi di akhir qiyam, dia sedar, dia bangkit. Jadi dia nak ikut muafiq boleh, masbuk boleh. Kalau ikut masbuk, baca Fatihah sudah dapat. Kan? Bila imam rukuk, dia rukuklah. Pastikan rukuk itu mendapat tumainah dalam rukuk imam. Dapatlah rakaat tadi. Kan? Atau tak nak pakai Syekh Ibn Hajar, pakai Syekh Ramli kata muafiq. Kan? Habis. Kedua, masalah khilaf yang kedua. Seorang muafiq sembahyang berjemaah bersama imam muafiq. Pertama, kedua kan. Sempat. Okey. Bila imamnya bertakbir untuk qiyam, disangkanya tabi itu untuk duduk tasyahud awal. Kan? Ni. Jadi bila imam bertakbir untuk qiyam, makmum tadi sangka tabi itu untuk duduk tasyahud awal. Ya. Dia pun imam bertakbir untuk rukuk. Disangkanya tabi itu untuk berdiri daripada tasyahud awal. Ya. Selepas itu barulah makmum tersebut sedar bahawa sebenarnya takbir imam itu untuk rukuk. Ya. Dalam masalah ini, masalah kedua ni hukumnya juga khilaf antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Jadi khilaf juga. Sekejap. Okey. Jadi masalah ni berlaku mungkin masjid yang besar tuan-tuan kan. Makmum ni masuk lewat, dia masuk untuk rakaat kedua atau ketiga. Jadi dia masuk, mungkin masjid itu Masjidil Haram kan, masjid besar tak nampak. Dia tak nampak imam. Kan? Solat dalam masjid, kalau tak nampak imam sah tak? Sah. Selagi mana kita dengar, kita tengok ada orang ni, kita nampak orang yang mengikut imam, dengar suara, kan? Sah. Jadi ketika imam takbir tu, dia sangka imam tasyahud awal. Sedangkan imam berdiri, qiyam. Dia pun baca tasyahud awal, tahiyat, qiyam tu semua. Habis tu, imam takbir lagi. Imam berdiri daripada qiyam nak ke qiyam baru, daripada tasyahud ke qiyam baru. Kan? Rupanya imam dah rukuk. Ketika itulah baru dia sedar kan, bahawa dia tersilap tadi tu. Nak buat macam mana tuan-tuan? Dia dah bangkit, imam dah. Ketika dia bangkit tu, imam dah rukuk. Dia bangkit, imam dah rukuk. Ini pun hukumnya juga khilaf antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Kata Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muafiq. Syekh Ramli daripada masalah pertama tadi pun kata muafiq. Masalah kedua pun muafiq juga. Dan hukumnya muafiq, dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Bila kata muafiq, yang diuzurkan ni, yang dimaafkan ini, dia dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang.
Selesai. Jadi kalau berlaku pada dia, berlaku pada kita, tersilap, kita bangkit Allahu Akbar, sangkaan imam bangkit daripada qiyam, daripada tasyahud, rupanya imam dah rukuk. Nak buat macam mana? Kita boleh berpegang pada pendapat Syekh Ramli yang mengatakan kita makmum yang muafiq. Jadi kita bacalah Fatihah dengan cepat-cepat sampai habis, kan? Dan dimaafkan ketinggalan rukun panjang daripada imam. Okey, habis. Manakala Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Syekh Ibn Hajar kata tak, makmum tadi yang tersilap sangka takbir imam tadi tu, yang disangka takbir imam itu takbir untuk tasyahud, sedangkan imam bangkit daripada qiyam untuk rakaat baru, kan? Itu orang masbuk, kata Syekh Ibn Hajar. Dan hukumnya orang masbuk tidak boleh lagi ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Bahkan ia orang masbuk membaca Fatihah sekadar yang dapat sahaja. Yang ini di dalam qiyam imam, kan? Jika ada lah, kan? Jika ada di hujung-hujung imam masa qiyam lagi, dia bangkit baca Fatihah sekadar dapat, bila imam rukuk tinggal. Sebab imam bukan makmum, maknanya bila kita masbuk, imam tanggung Fatihah kita, kan? Yang paling penting apa? Mendapat tumakninah. Makmum tadi, makmum masbuk tu mendapat tumakninah di dalam rukuk imam sekadar subhanallah. Dapat tumakninah dan rukuk imam, dapat rakaat. Tak dapat tumakninah dan rukuk imam, tak dapat rakaat. Nanti ganti balik, kan? Bila imam bagi salam. Okey. Itu kalau mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar yang mengatakan bahawa makmum tadi makmum yang masbuk. Okay. Jadi, dan wajib ia mengikut imamnya rukuk dia. Jika makmum itu sempat rukuk dengan imamnya, sekarang ada tumakninah sebelum imamnya bangkit daripada rukuk, dia mendapat rakaat itu. Sebaliknya, kalau tak dapat tumakninah dan rukuk imam, tak dapat rakaat. Okey. Ketiga, masalah khilaf. Kan? Seorang muafiq sedang berjemaah dengan imamnya, bersama-sama membaca tasyahud awal. Apabila imamnya berdiri qiyam di tasyahud awal, makmum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahud awal. Ini iktibar, masalah ketiga khilaf ni iktibar apa? Sama-sama pada awal, kan? Dia sempat pada imam daripada awal qiyam lagi. Ya. Jadi masalahnya apa? Ketika imam dia baca tasyahud awal lagi, kan? Lambat misalnya, dengan hal tertentu lah, kan? Tak habis lagi. Apabila imamnya berdiri qiyam daripada tasyahud awal, makmum itu masih lagi belum selesai baca tasyahudnya makmum. Manakala imam muafiq tentu berdiri tegak, didapati imamnya sudah rukuk atau hampir rukuk. Jadi bila dah habis tasyahud awal, dia pun nak bangkit. Allah, ketika nak bangkit tu, imam dah hujung-hujung, nak rukuk ataupun dah rukuk. Ya, imam dah rukuk, Allahu Akbar, ataupun hampir-hampir rukuk. Ya. Ketika itu nak buat macam mana? Kita sebab ada macam bangkit daripada tasyahud awal untuk qiyam yang baru, rakaat yang ketiga tadi tu, imam dah rukuk ataupun hampir rukuk. Confirm lah tak sempat baca Fatihah, tuan-tuan, kan? Dalam masalah ini, masalah itu, kata Syekh Ramli, termasuk dalam bab orang muafiq juga, di mana ia dimaafkan ketinggalan 3 rukun sebagaimana hukum di atas tadi. Syekh Ramli konsisten, tuan-tuan. Masalah 1, 2, 3 ni semua muafiq, jadi konsisten. Okay. Hang terlewat ke, baca tasyahud awal, tertidur ke, kan? Tersilap anggap takbir ke, muafiq belaka, kan? Jadi bila muafiq, kita terlewat bangkit daripada tasyahud, imam dah rukuk ataupun dia hampir rukuk, maka kita dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang, kan? Jadi imam tak tengok Fatihah kita sebab kita muafiq, baca Fatihah cepat-cepat, kosong-kosong,
pastikan kita rukuk sebelum imam berpindah ke rukuk keempat. Kan daripada Dia tanya, Ya. boleh tak dia tinggalkan tasyahud awal tu kerana dia sunat abad, dia terus bangkit je? Boleh tinggal tasyahud awal tak membatalkan sembahyang, tetapi sunat abad ni sunat yang kalau tak buat sembahyang cacat. Mesti tanpa syahawi. Jadi buat je tak apa. Kan? Sunat abad ni sunat yang apa? Yang kalau kita tinggal seperti kunut kan, mazhab Syafi'i, maka boleh mendatangkan ketidaksempurnaan pada sembahyang. Tidak seperti sunat ilah kan. Boleh tinggal tak batalkan sembahyang, tetapi keutamaannya tinggalkan nak buat. Tapi tak apa, bila dia terlewat, mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli, ia muafiq. Kan? Ia muafiq, mana baca Fatihah lah sampai habis kan. Okey. Habis. Kata Syekh Ibnu Hajar, masalah itu, masalah yang ketiga ni kan, tidak termasuk dalam bab orang muafiq dan tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun dalam bab orang muafiq, tak termasuk, dan tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja. Seolah itulah, seolahnya macam meninggalkan bacaan dengan sengaja. Hukumnya jika makmum itu dapat menyempurnakan baca Fatihah hanya makmum dan sempat rukuk sebelum imamnya turun kepada sujud, bahawa dia mendapatkan itu. Jika dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah hanya sebelum imam turun kepada rukuk sujud, hendaklah ia niat mufaraqah, dan hendaklah wajiblah ia meneruskan sembahyang seorang diri dengan mengikuti peraturan sembahyang. Jika ia menyalahi ketetapan hukum ini, sembahyangnya menjadi batal. Jadi pendapat Syekh Ibn Hajar agak complicated sikit kan. Jadi kalau nak mudah, kita ikut pendapat Syekh Ramli kan, muafiq. Betul. Habis. Begitu juga hukumnya khilaf. Hukum makmumnya khilaf. Kan? Begitu juga khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli jika seorang muafiq sedang sembahyang jemaah dengan imamnya, tiba-tiba ia muafiq lupa bahawa dia mengikut imam. Lupa. Ya. Semasa dalam sujud, barulah ia teringat bahawa dia mengikut imam. Sebelum ia sempat berdiri, yakni qiyam daripada sujud, didapati imamnya telah rukuk atau hampir rukuk. Okey. Kata Syekh Ramli, ia seperti hukum orang muafiq, dimaafkan ia wajib membaca Al-Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Tetapi kata Syekh Ibn Hajar bahawa masalah itu seperti hukum orang masbuk. Kalau makmum itu dapat rukuk bersama imam dengan mempunyai tumaninah, maka dia mendapatkan itu. Jika ia makmum tidak sempat rukuk bersama imam, maka ia wajib menambahkan 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Kan? Ini selesai tuan-tuan berkenaan dengan 4 masalah atau situasi khilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Di antara Syekh Ramli yang konsisten daripada awal 1, 2, 3, 4 kata ianya ialah makmum yang muafiq, maka Syekh Ibn Hajar mengatakan kesemua itu makmum yang masbuk. Jadi boleh kita pilih kan, mana-mana kita rasa sesuai dengan situasi keadaan di tempat masing-masing, situasi dengan keadaan kita kan, tak ada masalah kan. Rakaat pertama nak ikut Syekh Ibn Hajar boleh, rakaat kedua nak ikut Syekh Ibn Ramli boleh. Kan contoh berlaku khilaf di dalam rakaat, kita nak pilih yang mana satu tak ada masalah kan. Sebab masih lagi dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Selesai masalah khilaf dan sempurnalah pengajian muafiq kita kan, yang merangkumi 8 masalah muktamad sepakat ulama dalam menentukan hukum muafiq, dan 4 masalah khilaf yang bersalahan ulama dalam menetap dan menentukannya. Habis. Sedikit kita tuan insya-Allah.
Perbicaraan hukum orang masbuk. Jadi sebelum tu kalau ada nak tanya berkenaan dengan masalah muafiq boleh insya-Allah. Kan ada tak nak tanya berkenaan dengan masalah muafiq ni? Ada? Tak ada. Kalau muafiq tu dia macam sengaja melambat-lambatkan, dia kena boleh hanya tinggal dua rukun fi'li. Maksudnya bukan rukun panjang pendek sekali je. Ya. Ha. Jadi muafiq terbagi pada dua. Yang pertama muafiq yang tidak dimaafkan, tidak diuzurkan. Yang kedua muafiq yang dimaafkan, yang diuzurkan. Jadi muafiq yang diuzurkan itu sahajalah yang dibenarkan syarak atau fiqh untuk ketinggalan 3 rukun panjang dari imam. Macam tadilah kan. Muafiq yang diuzurkan saja yang boleh tertinggal 3 rukun panjang. Tapi kalau muafiq yang tak diuzurkan, dia muafiq, tak ada apa-apa masalah pun. Kan? Tiba-tiba imam rukuk dia tak rukuk saja. Fatihahnya dah habis, dah selesai, tapi tak nak rukuk. Imam tidak tak rukuk lagi, meninggalkan 2 rukun fi'liyah, itu boleh membatalkan sembahyang muafiq. Boleh. Jadi bila batalnya? Ketika imam nak turun daripada qiyam tidak ke sujud level atau tahap rukuk. Imam nak turun tu bukan imam batal tu ketika sujud, ketika had rukuk. Kan makmum masih lagi tak nak rukuk. Kan? Jadi batal sembahyang makmum tadi. Makmum yang tak dimaafkan, makmum yang tak diberi keuzuran. Sampai mazlum. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, di dalam permasalahan iqtida, makmum mengikut imam ni ada masalah yang lain kan. Masalah yang kita kena belajar. Solat berjemaah ni dia tak sama. Muafiq lain. Muafiq mazlum pun dah pening sikit lah kan. Tapi tak susah mana. Lain. Masalah solat berjemaah pun lain juga. Macam mana hukum makmum nak ikut imam solat berjemaah macam mana? Kan? Bukan boleh suka-suka hati kita sembahyang seseorang-seorang dalam saf tapi tak ada niat makmum, tak ada niat mengikut imam, boleh membatalkan sembahyang kan. Bukan suka-suka hati kita niat berjemaah tapi kita lambat-lambat suka hati, tak termasuk di kalangan makmum muafiq yang dimaafkan, yang sampai tertinggal 2 rukun fi'liyah, maka boleh membatalkan sembahyang juga. Bukan boleh suka hati kita melebihi tumit imam, boleh batalkan sembahyang juga. Bukan boleh suka hati kita takbir dulu, takbiratul ihram kan, imam belum takbir lagi, lepas daripada kamat kita takbir dulu, Allahu Akbar, baru imam takbir, ataupun sama-sama takbir, tak sah daripada awal lagi. Jadi padahal keadaan-keadaan yang saya sebut tadi tu, kalau kita sembahyang seorang-seorang sah tak tuan-tuan? Sah saja. Ya, sah saja. Tetapi bila kita berjemaah membabitkan makmum imam, ianya ada masalah yang tersendiri yang kita kena faham syarat-syarat yang tidak mengikut imam tadi kan. Di masjid lain, di surau lain tak sama kan. Di masjid lain, di surau lain kan. Jadi itulah lebih kurang penerangannya tuan-tuan, ibu ayah. Rasa cukup tu, nanti kita akan bicara berkenaan dengan hukum. Saya nak tanya lagi, Ustaz. InsyaAllah kalau saya tahu. Kalau kita mufarakah dari satu imam kerana ada kesalahan, contohnya imam buat tasyahud, masih ada lagi tahiyat pada rakaat ketiga, jadi dia bangun, dia buat subhanallah, imam tak bangun, dia niat mufarakah, kemudian tiba dia tengok imam bangun, boleh ke dia masuk balik jadi makmum? Dia dah munfarid dah, boleh tak dia niat balik jadi makmum tanpa qiyam takbir, niat saja terus makmum balik dengan imam? Jadi masalahnya dia dah mufarakah, tiba-tiba nak berbalik pada imam tu bangun jadi nak jadi makmum balik. Tak ingat masalah tu, nanti kemudian saya jawab kemudian insyaAllah. Masalahnya dah mufarakah, tiba-tiba nak masuk balik, nanti tu. Kalau pilihan yang terbaik adalah mufarakah. Mufarakah terus ya. Tapi kalau hukum saya lupa tu, boleh tak kembali balik? Wallahualam ya. Nanti saya akan jawab pada pertemuan akan datang insyaAllah. Yang lain insyaAllah tak ada. Kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan untuk sama-sama hadir
Jadi saya minta maaf banyak kan. Kalau penampilan saya agak berbeza ke ni tuan-tuan pakai baju apa ustaz pakai t-shirt dan sebagainya. Sebab saya daripada Terengganu asalnya. Kan. Ada perjumpaan keluarga di Terengganu. Malam tadi 9.30 daripada Marang. 9.30 malam dari Marang. Alhamdulillah sempat sampai sini 10 minit sebelum subuh. Ya. Dah siap dengan kitab semua. Cuma ketika bertolak daripada Manjung ke Terengganu, itu Rabu malam Khamis dalam kereta pun teringat jubah tak bawa. Kan? Teringat lama jubah tak bawa kan. Macam mana nak ngajar solat tiang tu. Di plan B saya nak singgah rumah adik saya dekat Simpang Pulai, nak pinjam jubah bertani, tamu bertani, tapi tak sempat juga kan. Komplit tak berdan ni. Lepas tu saya terus sini, saya minta maaf. Penampilan saya tak sama macam sebelum ni kan. Jadi semoga kita diberi kefahaman Allah SWT dan ada masalah yang kita belajar dan termakan juga ada perkara-perkara yang saya tak dapat jawab tadi ya. Penting pada kita memahaminya mafhum masbuh, indikator ataupun nak tahu kita faham tak faham di setiap rakaat kita solat, kita tahu kita muafiq atau masbuh apabila imam berrukuk. Tahu kita muafiq atau masbuh kan. Bila kita tahu kita muafiq masbuh berdasarkan definisi muafiq itu apa, definisi masbuh itu apa, barulah kita boleh menghukumkan makmum masbuh apa dia, muafiq apa dia. Jangan sampai kita tertukar hukum. Kita sebenarnya muafiq kan. Kita pergi ambil hukum masbuh, batas sembahyang. Kita masbuh, kita ambil hukum muafiq, maka boleh tak sah solat kita. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam panjang umur, rezeki. Semoga kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa seperti Nabi doa, Allah mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.